Kita kembali lagi ke rumah Tuhan, dan pada hari Rabu yang lalu, saya percaya Joseph telah menghantar bacaan kitab suci untuk hari Sabtu ini. Mari kita baca kitab suci untuk malam ini yang diambil daripada Yohanes bab 4, ayat 27 hingga 38. Pada ketika itu, murid-murid Yesus kembali dan sangat terkejut apabila mendapati dia sedang bercakap dengan seorang wanita. Namun, tiada seorang pun daripada mereka yang bertanya, "Apa yang engkau mahu?" atau "Mengapa engkau bercakap dengan dia?" Kemudian wanita itu meninggalkan tempayannya dan kembali ke bandar. Dia berkata kepada orang ramai, "Mari dan lihat seorang lelaki yang telah memberitahuku segala perkara yang pernah aku lakukan. Mungkinkah dia ini Mesias?" Mereka pun keluar dari bandar dan datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-muridnya mendesaknya, "Guru, makanlah sesuatu." Tetapi dia berkata kepada mereka, "Aku mempunyai makanan untuk dimakan yang kamu tidak tahu." Murid-murid itu mula saling bertanya, "Adakah seseorang telah membawa makanan kepadanya?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Kamu berkata, "Masih ada 4 bulan lagi sebelum musim menuai." Tetapi aku berkata kepadamu, bukalah matamu dan lihatlah ladang-ladang itu. Sekarang sudah pun putih sedia untuk dituai. Orang yang menuai akan menerima upah dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, supaya penabur dan penuai dapat bersukacita bersama. Maka benarlah peribahasa ini, yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai hasil yang bukan kamu usahakan. Orang lain telah bersusah payah, dan kamu menuai hasil daripada kerja mereka. Sekarang, kita tahu kisah ini. Ia mengenai perempuan Samaria. Kita telah mendengar mesej tentang dia berulang kali. Saya percaya sepanjang kehidupan kita sebagai orang Kristian, dalam semua tahun kita menghadiri gereja, tiada siapa yang tidak pernah mendengar tentang perempuan Samaria. Petikan ini daripada Injil Yohanes adalah mesej yang kita sudah biasa dengar. Kita tahu kisah ini dan apa yang sedang berlaku di tempat ini. Dalam ayat 32, Yesus berkata kepada mereka, "Aku mempunyai makanan untuk dimakan yang kamu tidak tahu." Murid-murid telah datang dan mendesak Yesus untuk makan, tetapi Yesus menjawab dengan mengatakan bahawa dia mempunyai makanan yang mereka tidak tahu. Walaupun murid-murid bersamanya dan menyaksikan pelayanannya, Yesus masih berkata, "Kamu tidak tahu tentang makanan yang aku ada." Dalam ayat 34, Yesus menjelaskan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Oleh itu, Yesus menyatakan bahawa kepuasan dan kekuatannya datang daripada melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya ke dunia ini untuk melaksanakan dan menyempurnakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Adakah Yesus menyelesaikan pekerjaannya? Jawapannya sudah tentu ya. Ketika dia tergantung di kayu salib, dia berseru, "Sudah selesai." Dia telah menyempurnakan tugas yang diberikan oleh Tuhan Bapa kepadanya. Tiada satu pun yang tertinggal atau tidak disempurnakan. Yesus telah menyelesaikan misi yang dia datang untuk lakukan. Sekarang, jika kita melihat bahagian awal bab ini, dari ayat 1, kita akan lihat bahawa orang Farisi telah mendengar bahawa Yesus mendapat dan membaptiskan lebih banyak murid daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes membaptiskan orang ramai dengan baptisan pertobatan, tetapi sekarang murid-murid Yesus pula membaptiskan lebih ramai orang. Namun, bukan Yesus sendiri yang membaptis, tetapi murid-muridnya yang membaptis. Apabila Yesus mengetahui hal ini, dia pun meninggalkan Yudea dan kembali semula ke Galilea. Orang Farisi dan guru Taurat sentiasa menentang Yesus dan pekerjaannya. Apa sahaja yang dilakukan menurut kehendak Bapa,
mereka akan cuba mencari kesalahan. Maka Yesus pun meninggalkan Yudea dan mula menuju semula ke Galilea. Dalam ayat 4, dikatakan bahawa dia perlu melalui Samaria. Dia tiba di sebuah bandar di Samaria yang bernama Syikar, berhampiran tanah yang diberikan oleh Yakub kepada anaknya Yusuf. Perigi Yakub terletak di sana, dan Yesus, yang penat daripada perjalanannya, duduk di tepi perigi itu. Ketika itu kira-kira pukul 12 tengah hari. Seorang perempuan Samaria datang untuk menimba air, dan Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau memberikan aku minum?" Murid-muridnya telah pergi ke bandar untuk membeli makanan. Perempuan Samaria itu berkata kepadanya, "Engkau seorang Yahudi dan aku seorang perempuan Samaria. Bagaimana engkau boleh meminta minum daripada aku?" Kerana orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sekarang kita perlu faham mengapa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jika saya tanya kamu soalan ini, apakah jawapan kamu? Ini kerana mereka dianggap sebagai orang buangan. Mengapa mereka dianggap buangan? Kerana perkahwinan campur. Mereka telah berkahwin dengan bukan Yahudi. Maka apabila orang Yahudi berkahwin dengan bukan Yahudi, mereka tidak lagi dianggap Yahudi yang tulen. Mereka menjadi orang Samaria. Mengapa mereka dipanggil orang Samaria? Mari kita lihat sejarahnya. Lebih kurang 720 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, seperti yang tercatat dalam 2 Raja-Raja bab 17, yang saya telah minta kamu baca. Berapa ramai yang telah membacanya? Sebab saya minta kamu baca ialah supaya senang untuk faham apa yang kita bincangkan sekarang. Orang Samaria tinggal di Samaria. Mengapa Samaria? Ingat bahawa Raja Salomo telah berdosa terhadap Tuhan. Apabila Salomo berdosa, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan memberi amaran. Tetapi Salomo enggan bertaubat. Maka Tuhan berkata dalam 1 Raja-Raja bab 11, "Oleh sebab sikapmu ini dan kerana engkau tidak memelihara perjanjian dan ketetapanku, maka aku pasti akan merobek kerajaan itu daripada tanganmu dan memberikannya kepada salah seorang pegawaimu." Israel pada asalnya adalah sebuah kerajaan yang bersatu, tetapi selepas Salomo berdosa dan enggan bertaubat, walaupun telah diberi amaran oleh Tuhan, kerajaan itu telah terpecah dua. Pada mulanya, semasa zaman Nabi Samuel, yang merupakan hakim dan imam yang benar dan dihormati, rakyat bersatu. Kemudian Raja Daud menaiki takhta dan melindungi bangsa itu. Tetapi apabila Daud meninggal, Salomo mengambil alih sebagai raja. Namun, dia mengahwini ramai isteri asing. Walaupun dia membina bait suci, dia juga membina mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan dan dewi isteri-isteri asingnya. Hal ini membangkitkan murka Tuhan. Akibatnya, Tuhan menyatakan bahawa kerajaan itu akan dipecahkan dua. Kerajaan utara dipanggil Israel dan terdiri daripada 10 suku. Kerajaan selatan dipanggil Yehuda dan terdiri daripada 2 suku. Kerajaan utara diperintah oleh seorang raja bernama Osi. Disebabkan dosa-dosa mereka, orang Asyur telah menyerang dan membawa ramai orang Israel ke pembuangan. Ibu kota Israel ialah Samaria, dan ibu kota Yehuda ialah Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam 2 Raja-Raja bab 17 ayat 24, Raja Asyur telah membawa orang dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim dan lain-lain orang asing dan menetapkan mereka di kota-kota Samaria untuk menggantikan orang Israel. Ramai orang Israel telah dibawa pergi, tetapi masih ada beberapa orang Yahudi yang tinggal di Samaria. Raja Asyur melihat bahawa bilangan orang di negeri itu terlalu sedikit, maka dia membawa orang asing untuk menetap di Samaria. Mereka ini mengamalkan penyembahan berhala dan menyembah tuhan-tuhan mereka sendiri.
Kemudian raja itu memberi perintah, seperti yang tercatat dalam ayat 27, supaya menghantar balik seorang imam yang telah ditawan dari Samaria untuk kembali dan mengajar orang-orang itu tentang kehendak Tuhan negeri itu. Imam itu pun kembali untuk mengajar mereka bagaimana menyembah Tuhan Israel, yaitu Yahweh. Namun, walaupun mereka diajar, mereka tetap meneruskan penyembahan berhala mereka. Oleh itu, penduduk Samaria menjadi bangsa campuran, bukan lagi orang Yahudi yang tulen. Mereka adalah gabungan antara orang Israel dan orang asing, dan kerana mereka tinggal di Samaria, mereka dipanggil orang Samaria. Begitu juga, orang Yehuda juga telah dibuang ke Babylon selama 70 tahun, kerana mereka turut meniru dosa-dosa Israel. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, Yehuda melihat dosa Israel dan mengikut jalan yang sama. Hal ini membangkitkan murka Tuhan, dan dia membenarkan Raja Babylon menyerang Yehuda, lalu mereka menjadi tawanan di Babylon. Mengapa mereka dipanggil orang Samaria? Kerana perkahwinan campur. Mengapa ini terjadi? Kerana dosa. Tuhan telah menarik tangan perlindungannya, dan orang Israel telah dibawa ke pembuangan. Raja Asyur kemudian membawa orang asing ke dalam negeri itu, dan penduduk menjadi bercampur, yang menyebabkan kewujudan bangsa Samaria. Jadi, adakah kita menghadapi masalah dengan warga asing di Malaysia? Supaya anda boleh faham, pada zaman dahulu, di ladang-ladang pada tahun 1980-an dan 1990-an, terdapat ramai pekerja asing. Pada masa itu, semua barisan ladang dipenuhi dengan pekerja seperti ini. Lama-kelamaan, ladang-ladang ini tidak lagi beroperasi, dan ramai warga asing termasuk orang India atau mereka yang berkahwin campur telah terus tinggal di situ. Itulah keadaannya ketika itu. Jadi anda boleh bayangkan situasi yang serupa dalam konteks Samaria. Sekarang, ingat apabila Tuhan menyuruh Salomo bertaubat, tetapi disebabkan dosanya, seluruh bangsa Israel telah terbahagi kepada dua. Kerajaan utara diperintah oleh Yerobiam dan kerajaan selatan diperintah oleh Rehabiam, anak Salomo. Kedua-dua kerajaan telah berdosa dengan sangat besar terhadap Tuhan. Ini adalah ringkasan sejarah bangsa Samaria. Pada zaman Yesus Kristus, dia melalui Samaria untuk masuk ke Yudea. Namun begitu, kerana orang Yahudi sangat membenci orang Samaria, dan orang Samaria juga tidak mahu ada hubungan dengan orang Yahudi, ketika Yesus ingin melalui Samaria dan berniat untuk tinggal di sana, orang Samaria menentangnya. Apabila ini berlaku, murid-muridnya, Yakobus dan Yohanes berkata, "Tuhan, adakah engkau mahu kami memanggil api dari langit untuk membinasakan mereka?" Ini menunjukkan betapa dalamnya kebencian antara mereka. Mari kita baca Lukas bab 9 ayat 51 hingga 56 untuk faham dengan lebih jelas. Ayat 51 berkata, apabila hampir tiba masa untuk dia diangkat ke syurga, Yesus dengan tekad pergi ke Yerusalem. Maka, sudah tiba masanya dia menuju ke Yerusalem. Dia menghantar utusan mendahuluinya, yang masuk ke sebuah kampung Samaria untuk membuat persiapan baginya, tetapi orang di sana tidak menyambutnya kerana dia sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Apabila murid-muridnya, Yakobus dan Yohanes melihat hal ini, mereka berkata, "Tuhan, mahukah kami memanggil api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke kampung lain. Lihat betapa kuatnya kebencian mereka. Mereka sanggup mahu memusnahkan orang Samaria dengan api dari langit. Sekarang, dalam Injil Yohanes, Yesus berbicara dengan seorang wanita Samaria dan berkata bahawa dia mempunyai air hidup untuk diberikan kepadanya. Wanita itu bertanya, "Bagaimana engkau hendak mengambil air dari perigi ini? Kerana perigi ini sangat dalam." Kemudian dia bertanya,
adakah engkau lebih besar daripada nenek moyang kami, Yakub, yang memberikan kami perigi ini?" Soalan ini timbul kerana Yesus berkata dalam ayat 10, "Jika engkau mengetahui pemberian Tuhan dan siapa yang meminta minuman daripadamu, tentulah engkau sudah meminta kepadanya, dan dia akan memberikan engkau air hidup." Apabila wanita itu mendengar bahawa Yesus mempunyai air hidup, dia berkata, "Tuan, engkau tidak mempunyai timba dan perigi ini dalam. Dari mana engkau akan mendapatkan air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada nenek moyang kami, Yakub, yang memberikan kami perigi ini dan yang minum daripadanya sendiri, begitu juga dengan anak-anaknya dan ternaknya?" Inilah soalan yang orang juga akan tanya kepada kita apabila kita keluar untuk memberitakan Injil. Bab ini sebenarnya berbicara tentang penginjilan, tentang menyampaikan mesej Injil kepada orang Samaria. Apabila kita pergi dan memberitahu orang bahawa kita datang untuk berkongsi kasih Kristus, mereka mungkin akan bertanya, "Adakah Tuhanmu lebih besar daripada Tuhan aku?" Orang akan bertanya kepada kita, "Adakah Tuhan kamu lebih besar daripada Tuhan aku?" Jawapan yang jelas adalah ya, sudah tentu Tuhan kita lebih besar. Tuhan yang kita sembah telah mati untuk menebus dosa dunia. Tuhan yang kita sembah telah mengorbankan dirinya, mati di kayu salib dan menyelamatkan kita daripada dosa, sesuatu yang Tuhan-Tuhan lain tidak mampu lakukan. Tetapi orang akan melihat kepada kesaksian hidup kita. Mereka akan segera menilai bagaimana kita hidup sambil membawa nama Yesus Kristus. Apa yang saya maksudkan ialah apabila anda dan saya pergi ke mana-mana, orang mesti dapat melihat kemuliaan Tuhan ke atas kita. Mereka mesti dapat melihat kasih kurnia yang kita bawa. Ini bukan soal masuk ke rumah seseorang dan mengharapkan mereka terus mendengar kita. Mesti ada suatu kehadiran rohani yang kita bawa. Ingat, apabila Yesus menghantar murid-muridnya berdua-dua, dia menyuruh mereka pergi ke rumah dan memberi salam damai sejahtera ke atas rumah ini. Jika orang di rumah itu menerima damai itu, maka damai itu akan tinggal di situ. Jika tidak, damai itu akan kembali kepada murid itu, dan mereka perlu keluar dari rumah itu dan mengebaskan debu dari kaki mereka. Ini bermakna apabila Yesus menghantar murid-muridnya, dia menghantar mereka dengan pengurapan. Yesus menghantar mereka dengan kuasa dan autoriti untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Dan kuasa yang sama telah diberikan kepada kita. Dalam Matius 28, Yesus berkata, "Segala kuasa di syurga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jika kita tidak membawa autoriti ini, orang akan mempertikaikan kita. Sama seperti wanita Samaria bertanya kepada Yesus, "Adakah engkau lebih besar daripada nenek moyang kami, Yakub?" Bagaimana Yesus menjawab? Dalam ayat 13, Yesus berkata, "Setiap orang yang minum air ini akan dahaga lagi, tetapi sesiapa yang minum air yang aku berikan kepadanya tidak akan dahaga selama-lamanya." Apa itu air hidup? Ia adalah Roh Kudus. Yesus berkata bahawa air yang dia berikan akan menjadi mata air dalam diri orang itu yang mengalih ke arah hidup yang kekal. Air hidup ini mewakili Roh Kudus. Apabila kita menerima Roh Kudus, kita akan dapat melepaskan diri daripada kehidupan lama kita. Yesus berkata kepada wanita itu, "Pergilah, panggil suamimu dan datang ke sini." Wanita itu menjawab, "Saya tidak mempunyai suami." Yesus berkata, "Memang benar engkau berkata begitu. Engkau telah mempunyai 5 suami, dan lelaki yang kini bersama engkau bukanlah suamimu." Dengan serta-merta, matanya terbuka, dan dia berkata, "Tuan, engkau pasti seorang nabi." Hanya seorang nabi boleh menyatakan perkara-perkara peribadi seperti ini.
Adakah kita mempunyai kuasa untuk bernubuat seperti ini? Menurut kitab suci, apabila Roh Kudus datang, Dia akan menyatakan perkara yang akan datang. Apabila kita berjalan rapat dengan Roh Kudus, Dia boleh menyatakan masa depan kepada kita. Wanita itu berada dalam keadaan keliru dan berdosa. Dia juga terpinggir, sebab itulah dia datang mengambil air pada waktu tengah hari ketika matahari sangat terik. Dalam kehidupan di kampung atau di ladang, tiada siapa yang keluar pada waktu tengah hari untuk mengambil air, biasanya dilakukan pada waktu pagi atau petang. Tetapi wanita ini, kerana rasa malunya, datang pada waktu tengah hari. Yesus berkata bahawa apabila dia menerima air hidup, dia akan dapat mengatasi rasa malunya. Wanita itu meminta air itu, dan Yesus sekali lagi menyuruhnya memanggil suaminya. Dia berkata dia tiada suami, dan Yesus mengesahkan bahawa dia sudah mempunyai 5 suami dan lelaki yang kini bersamanya bukan suaminya. Dengan serta-merta, dia mengenali Yesus sebagai Nabi. Seperti yang disebutkan sebelum ini, dalam 2 Raja-Raja bab 17, Raja Asyur membawa pulang seorang imam untuk mengajar orang Samaria. Sebab itulah orang Samaria mempunyai 5 kitab pertama dalam Alkitab Torah. Itulah sebabnya wanita itu berkata, nenek moyang kami, Yakub, telah memberikan kami perigi ini. Adakah engkau lebih besar daripada Yakub? Bagi Yesus, sudah tentu dia lebih besar daripada Yakub. Dia adalah anak Tuhan, lebih besar daripada Yakub pada bila-bila masa. Namun, dia tidak memberikan penjelasan panjang lebar. Dia hanya berkata, jika engkau datang kepadaku, aku akan memberikan engkau air hidup. Apabila dia menyatakan masa lalu wanita itu, dia berkata dalam ayat 19, Tuan, saya lihat engkau seorang Nabi. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu orang Yahudi berkata bahawa tempat menyembah Tuhan ialah di Yerusalem. Orang Yahudi percaya bahawa tempat ibadah yang sah adalah di Yerusalem, tempat terletaknya bait suci Tuhan. Perempuan Samaria ini, orang Samaria menyembah di sebuah gunung yang bernama Gerizim. Mereka percaya tempat itu adalah tempat suci. Jadi, orang Samaria menyembah di gunung itu, manakala orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Perempuan itu memang tahu kitab suci dengan baik. Yesus pun berkata, percayalah kepadaku, akan tiba masanya kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu orang Samaria menyembah apa yang kamu tidak tahu, kami menyembah apa yang kami tahu, kerana keselamatan datang daripada orang Yahudi. Yesus berkata, aku adalah orang Yahudi. Sekarang aku datang dan berkongsi Injil ini dengan kamu kerana keselamatan datang melalui orang Yahudi, tiada tempat lain. Hanya melalui Yesus. Yesus juga berkata bahawa penyembahan haruslah benar dan ikhlas. Kemudian dalam ayat 25, perempuan itu berkata, aku tahu bahawa Mesias, yang disebut Kristus, akan datang. Apabila dia datang, dia akan menjelaskan segala-galanya kepada kami. Ini bermaksud perempuan itu tahu tentang kedatangan Mesias, yang diurapi itu. Dan Yesus pun berkata kepadanya, aku, yang sedang bercakap dengan kamu inilah dia. Yesus berkata kepadanya, kamu bukan sedang bercakap dengan orang biasa. Aku tahu kamu tahu kitab suci, tetapi adakah kamu tahu bahawa akulah yang kamu tunggu-tunggukan? Akulah Kristus. Kemudian murid-murid Yesus kembali, seperti yang disebut dalam bahagian sebelum ini. Perempuan itu pun kembali ke kampungnya dan berkata kepada orang ramai, mari lihat seorang lelaki yang memberitahu aku segala sesuatu yang pernah aku lakukan. Kemudian dia menyebarkan berita itu, dan ramai orang datang untuk berjumpa dengan Yesus. Dalam ayat 39,
Ramai orang Samaria dari bandar itu percaya kepadanya kerana kesaksian perempuan itu. Dia memberitahuku segala sesuatu yang pernah aku lakukan. Apabila orang Samaria datang kepadanya, mereka mendesaknya supaya tinggal bersama mereka, dan dia pun tinggal selama 2 hari lagi. Kerana kata-katanya, lebih ramai lagi menjadi percaya. Kemudian mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami tidak lagi percaya hanya kerana apa yang kamu katakan. Sekarang kami sendiri telah mendengar, dan kami tahu bahawa lelaki ini benar-benar penyelamat dunia." Pada mulanya mereka mendengar daripada perempuan itu dan percaya. Kemudian mereka datang dan mendengar sendiri daripada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka tahu dia benar-benar penyelamat dunia. Haleluya! Orang Samaria mendengar mesej itu dan menjemput Tuhan Yesus Kristus untuk tinggal bersama mereka. Dalam bab 9, apabila Yakobus dan Yohanes ingin memanggil api dari langit untuk membinasakan orang Samaria kerana menolak mereka, itu berlaku kerana penolakan. Tetapi sekarang, selepas mereka mendengar kebenaran dan mengetahui bahawa Yesus adalah Mesias yang diurapi, mereka mengakui bahawa lelaki ini benar-benar penyelamat dunia. Mereka menyambutnya dan berkata, "Tinggallah bersama kami." Mereka ingin berjalan dalam terang Kristus. Mereka ingin hidup dalam terang. Apabila Yesus Kristus menjalankan pelayanannya, tiada siapa yang dapat menghentikannya. Tiada saingan. Tiada siapa dapat menghentikan pekerjaannya. Walaupun mereka yang keliru, bukan Yahudi, atau bahkan orang Farisi dan lain-lain yang cuba menentangnya, mereka tidak dapat menghentikan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Fikirkan tentang nama Sanballat dan Tobia. Ingat mereka? Dalam kitab Nehemia, ketika Nehemia membina semula tembok, mereka inilah yang cuba menghentikan pekerjaan itu. Dalam kitab Ezra pula, ketika bait suci dibina semula, tentangan juga berlaku. Orang-orang ini sangat menentang orang Yahudi, dan orang Yahudi juga tidak mahu bergaul dengan mereka. Orang Yahudi sangat membenci mereka kerana mereka telah berkahwin campur, dan bahkan mengorbankan bayi mereka secara hidup-hidup sebagai sebahagian daripada penyembahan mereka. Ini disebut dalam kitab 2 Raja-Raja. Itulah sebabnya orang Yahudi benar-benar menolak mereka dan berkata, "Kami tidak mahu ada kaitan dengan mereka." Tetapi tujuan utama Tuhan kita Yesus Kristus ialah supaya setiap seorang manusia diselamatkan. Apabila Yesus sedang melayani perempuan Samaria itu, murid-muridnya telah pergi membeli makanan. Yesus mendekati perempuan itu seorang diri kerana jika ke-12 murid bersamanya, mereka mungkin akan menghalang penyampaian firman itu. Satu perkara yang kita mesti faham ialah apabila Tuhan memberitahu kita untuk melakukan sesuatu, kita mesti lakukannya bersama Tuhan. Kamu tidak perlu memberitahu sesiapa pun. Jika kamu memberitahu pasangan kamu, mungkin akan ada komen atau reaksi yang boleh menghalang pekerjaan Tuhan. Jadi tolong faham, apabila Tuhan memberitahu kamu untuk melakukan sesuatu, lakukanlah bersama dia. Jangan libatkan suami. Jangan libatkan isteri. Jangan libatkan anak-anak. Jika kamu sangat pasti bahawa arahan itu daripada Tuhan yang Maha Kuasa, lakukanlah bersama dia. Tuhan akan bekerja melalui kamu. Saya ingin ceritakan satu kisah daripada kitab Nehemia. Apabila Nehemia berada dalam pembuangan dan mendengar daripada orang lain tentang keadaan Yerusalem, dia bertanya bagaimana keadaan kota dan rakyat di sana. Dia sangat sedih apabila mendengar bahawa tembok telah runtuh dan bait suci telah dimusnahkan. Dia menjadi sangat murung sehingga raja menyedarinya dan bertanya, "Kamu tidak sakit, jadi mengapa kamu begitu muram?" Nehemia pun menjelaskan, dan dengan izin raja, dia pergi ke Yerusalem. Dia menunggang seekor keldai, dan apabila dia sampai ke tempat yang sempit sehingga keldai itu tidak dapat lalu,
dia pun turun dan memeriksa tembok itu sendiri. Dia tidak membawa sesiapa pun bersamanya. Dia menyimpan arahan Tuhan itu dalam dirinya. Apabila mereka mula membina semula, ketika itulah musuh mula bangkit. Seorang daripada mereka menghasut tentangan. Ketika orang-orang itu bekerja, mereka memegang pedang di satu tangan dan bekerja dengan tangan yang lain. Nehemia tahu untuk tidak memberitahu sesiapa pun apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Dia mempunyai surat daripada raja yang membenarkan dia mengambil segala bahan yang diperlukan. Apabila kamu dan saya bekerja dengan Tuhan, kita mesti melakukannya secara peribadi dengan Tuhan. Biarlah pasangan kamu tidak bersetuju, tidak mengapa. Asalkan Tuhan bersetuju dengan kamu dan memberitahu kamu apa yang perlu dilakukan, lakukanlah kerana Tuhan yang mahukan ia. Amin. Untuk menghormati itu, bagaimana kita harus teruskan? Biarlah Tuhan berbicara kepada kita. Ingat Nabi yang disuruh pergi dan berkata kepada mazbah, "Bangkitlah." Nabi ini melakukan seperti yang Tuhan suruh tetapi tidak mematuhi sepenuhnya. Dia disuruh supaya tidak kembali melalui jalan yang sama dan tidak bercakap dengan sesiapa pun, tetapi dia tidak mengikut arahan itu. Anak kepada Nabi tua nampak dia dan memberitahu bapanya. Bapanya pun memasang pelana keledai, membawa makanan, dan berkata, "Aku juga Nabi, dan malaikat berkata kepadaku melalui firman Tuhan." Tetapi asalnya, Tuhan telah bercakap secara langsung dengan Nabi pertama itu. Nabi tua itu mendakwa bahawa malaikat Tuhan bercakap kepadanya. Selepas Nabi pertama itu makan dan minum bersama Nabi tua itu, dia pulang, dan dalam perjalanan seekor singa menyerang dan membunuhnya. Keledai itu masih ada, dan singa itu tidak membunuhnya. Ini menunjukkan bahawa apabila kamu dan saya tidak mematuhi suara Tuhan, ia adalah antara kita dan Tuhan. Kamu dan Tuhan sahaja. Kecuali jika itu adalah panggilan bersama untuk gereja, apabila Tuhan memanggil kamu secara pribadi, pergilah bersamanya. Minta apa sahaja yang kamu perlukan daripadanya. Apabila kamu dianiaya, Tuhan berkenan kepada kamu. Yesus berkata, "Makananku ialah untuk melakukan kehendak Dia yang mengutusku dan menyelesaikan pekerjaannya." Kehendak Bapa ialah setiap orang diselamatkan. Bolehkah anda bayangkan? Wanita Kanaan itu melihat Tuhan Yesus Kristus. Anak perempuannya dirasuk roh jahat. Lalu dia datang kepada Yesus Kristus dan merayu, "Yesus, kasihanilah aku," tetapi Yesus diam sahaja. Dia tidak menjawabnya pada mulanya, malah para murid berkata, "Tuhan, suruhlah dia pergi." Tetapi wanita itu semakin bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, "Bagaimana aku boleh mengambil roti anak-anak dan memberikannya kepada anjing?" Ini merujuk kepada orang Yahudi sebagai anak-anak dan orang bukan Yahudi seperti wanita itu sebagai anjing. Namun wanita itu menjawab, "Walaupun remah-remah roti yang jatuh dari meja pun dimakan oleh anjing." Tiada siapa di situ yang mengajarnya untuk bercakap kepada Yesus sedemikian, tetapi dia sendiri yang berkata, "Walaupun remah-remah yang jatuh dari meja, anjing boleh makan." Yesus melihat imannya pada saat itu dan serta-merta bertindak balas. Dia bercakap kepada wanita itu dan serta-merta anak perempuannya dilepaskan. Amin. Kadang-kadang kita fikir bahawa semakin banyak kita bercakap dan berkongsi dengan orang, semakin ramai orang akan dikumpulkan untuk melayani Tuhan. Tetapi kita mesti ingat apa yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel ketika mereka mengelilingi Yerikho. "Semasa kamu berjalan, jangan buka mulut kamu." Mereka disuruh diam, dan Tuhan melakukan selebihnya. Adakah Tuhan melakukan perkara mustahil? Ya. Tiada siapa yang dapat memahami bagaimana tembok besar Yerikho boleh runtuh hanya dengan bunyi dari syurga. Antara kamu dan saya,
Kita mesti faham hal ini. Lihatlah Musa, ketika Tuhan sedang mempersiapkannya, dia menghabiskan 40 tahun di istana Firaun menerima pendidikan terbaik, latihan terbaik, bahkan dalam seni mempertahankan diri, belajar bagaimana menggunakan pedang dan tongkat, serta pelbagai kemahiran. Dia adalah yang terbaik. Kemudian selama 40 tahun lagi, Tuhan menyuruhnya menjaga kambing biri-biri, kerana dalam 40 tahun berikutnya, dia akan menjaga domba Tuhan. Apabila Tuhan menyuruh Musa, pergilah, Musa memberi alasan, saya tidak fasih, saya tidak pandai bercakap, dan Tuhan tidak berkenan. Malah, Tuhan marah. Namun pada akhirnya, Tuhan berkata kepada Musa, bawalah abangmu Harun, 3 tahun lebih tua daripadamu. Bawa Harun bersama. Tetapi adakah Tuhan berkata dia akan berbicara kepada Harun? Tidak. Tuhan berkata, aku akan berbicara kepada kamu. Kamu akan memberitahu Harun tepat seperti yang aku katakan kepada kamu, kerana ketidaktaatan Musa. Jika tidak, Musa akan terus mendengar secara langsung daripada Tuhan tanpa memerlukan Harun. Beginilah cara Tuhan kita bertindak. Apabila Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, kita mesti lakukannya. Apabila Yesus berkata, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku, saya sentiasa bertanya kepada diri sendiri, apakah pekerjaan baik yang Tuhan telah berikan kepada saya? Kita mesti tahu terlebih dahulu apakah pekerjaan itu, kemudian kita mesti mengerjakannya. Kerjakan perkara kecil, tetapi fokus kepada perkara besar supaya kamu menjadi besar. Jika kamu hanya fokus kepada perkara kecil, apabila kamu sampai kepada perkara besar, masa akan habis. Jadi, kembalilah dan tanya kepada Tuhan, apakah pekerjaan yang engkau telah berikan kepada saya untuk dilakukan? Dan apabila Tuhan menunjukkan kepada kamu, ambillah tugasan itu dan doakanlah, bagaimana saya boleh lakukan yang terbaik dalam bidang ini, kamu boleh lakukan yang terbaik dalam bidang itu, dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Dalam Kisah Para Rasul bab 8, apabila penganiayaan datang ke atas orang Kristian, para penginjil pergi ke Samaria dan memberitakan Injil kepada orang Samaria. Mereka disembuhkan, dilepaskan daripada roh-roh jahat, dan dipulihkan oleh Roh Tuhan. Pelayanan Injil berterusan dan tidak dapat dihentikan. Tiada siapa dapat menghentikan pekerjaan Tuhan. Jadi apabila Tuhan memberi kamu dan saya satu tugas, tiada manusia atau syaitan yang boleh menghentikannya, kerana Tuhan yang memulakannya. Amin. Apabila saya memikirkan bilangan orang dalam gereja dan cabaran yang kita hadapi, saya tahu bahawa jika bukan kerana Tuhan, saya tidak akan berdiri di sini. Walaupun bilangannya kecil, saya tidak putus asa, kerana masanya akan datang apabila Tuhan akan memberkati dan mengembangkan kita. Dan sementara kita menunggu, kita mesti masuk ke ladang. Apa yang mesti kita lakukan? Masuk ke ladang. Malam tadi, seorang wanita menelefon saya dari kawasan itu. Anak lelakinya datang beribadah bersama kita, dan dia berkata, "Pastor, jangan risau. Saya akan berdoa untuk pastor." Gereja saya pun sangat kecil, hanya 2 keluarga sahaja, tetapi saya telah membawa ramai orang kepada Tuhan. Dia berkata bahawa dia tidak begitu berpendidikan, sangat sederhana dan rendah diri, tetapi dia berkata, "Jangan risau, pastor. Saya akan berdoa dan saya akan bawa dan hantar orang ke gereja pastor melalui anak saya." Kata-katanya menyentuh hati saya. Walaupun dia tidak sepenuhnya faham apa yang dia katakan, saya melihat makna rohani dan saya hanya berkata, "Terima kasih banyak." Saya mengakhiri perbualan itu dan berdoa untuk dia dan anaknya yang datang ke gereja kita. Apabila kita bekerja di ladang, perubahan akan datang. Ya. Oleh itu, mari kita tanya,
apakah yang perlu kamu dan saya lakukan? Tiada siapa dapat menghalang Yesus Kristus. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Dan tiada siapa boleh berdiri menentang pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kita, kerana Tuhan yang memulakannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan segala-galanya kepadamu. Ia bukan lagi dengan kekuatan atau keupayaan kami. Firman-Mu berkata, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kuasa, tetapi dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran, memimpin kami ke dalam segala kebenaran. Kami menuntut janji ini dalam nama Yesus. Kami ingin hidup untuk-Mu dan untuk-Mu sahaja. Tuhan Yesus Kristus berkata, makananku adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Aku telah melakukan segala yang diminta olehnya, dan sekarang semuanya telah selesai. Tiada apa yang tertinggal. Dan apabila dia berkata, sudah selesai, memang benar-benar sudah selesai. Oleh itu, kita kini hidup dalam karya yang telah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah bekerja dalam pemikiran Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus, memimpinnya ke dalam puasa dan doa. Oleh kerana kuasa Roh Kudus itulah, Yesus dapat berdiri menentang setiap roh jahat dan setiap iblis. Kuasa dan autoriti yang sama telah diberikan kepada kita. Oleh itu, kita berdiri di atas janji-janji Tuhan dan berhasrat untuk hidup seperti Yesus hidup di atas bumi. Kita datang menghampiri takhta kasih kurnia. Tuhan Yesus berkata, aku tahu apa yang kamu lalui. Aku memahami semuanya. Datanglah ke takhta kasih kurnia, dan aku akan memberikan kamu damai. Oleh itu, saya berdoa dalam nama Yesus agar kita berjalan di jalan Tuhan kita Yesus Kristus dan menerima damai sejahtera daripada Tuhan yang Maha Kuasa, sementara kita melayaninya. Engkaulah teladan kami, dan kami memuji nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.